perlu ke sijil halal untuk penapis air? Perlu, kerana di pasaran ada penapis air menggunakan tulang babi. Itu adalah fakta. Nanti anda tengok video ini, anda akan faham. Babi ni ataupun tulang khinzir, dia paling murah di pasaran. Boleh dapat dalam 1 kilo RM6.80. Berbanding dengan sumber yang lain seperti cengkerang laut. Cengkerang laut 1 kilo sekitar RM68 hingga RM72. Pengguna tidak sedar bahawa digunakan kerana dia tersembunyi dalam cartridge ataupun filter air. Bahan yang digunakan untuk jadikan karbon ataupun bioseramik ni, dia sebenarnya bukan dalam bentuk tulang yang asal, tetapi telah pun diproses dan telah pun dibakar dan dilumatkan. Warnanya warna hitam, tidak berbau. Tulang babi memang disepakati haram lah. Tulang lembu yang tidak disembelih juga termasuk dalam kategori najis. Jadi maksudnya kalau kita memproses atau menghasilkan filter daripada kedua-dua tulang ini tapi tidak disembelih secara syarak, maka hukumnya masih lagi dalam hukum yang tidak dibenarkan. Okay, dan alhamdulillah Healthy Way kita ada Vita Spring, sumber air hidrogen menggunakan hydrogen infuser, dan ada 4 tabung di dalam Vita Spring. Kesemua 4 itu mempunyai sijil halal tersendiri. Luar biasa ke? Luar biasa. Berdasarkan kajian, kebanyakan bahan penapis air di Malaysia telah diimport dari negara China dan Taiwan. Secara tidak langsung terdapat kebarangkalian tinggi bahan yang diambil adalah daripada sumber haram atau syubhah. Vita Spring, jenama penapis air hidrogen daripada Healthy Way yang boleh anda percayai 200%. Miliki sekarang.